Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini kita akan buat serahan kunci di Rantau Panjang Kelang. Okay, bersama saya adalah tuan rumah Encik Wan Ibni. So boleh perkenalkan diri dan juga kenapa tuan memilih kami sebagai kontraktor bina rumah lah. Apa saya memilih BBW ni sebab tengok dalam Facebook tu syarikat yang boleh dipercayai lah. Sebab banyak projek-projek yang dah siap kan, kita tengok ni. Sejak daripada bila puan ataupun tuan kenal BBW ni melalui Facebook lah? Daripada masa Covid, lebih kurang 2020 lah. Okey, rumah ni berkeluasan lebih kurang 1,200 kaki persegi. Sebab awal-awal tu dia kecil je, dalam 900 kaki persegi je. Lepas pada tu tuan rumah dia ada buat tambahan di bahagian dapur lah. ya. So original dia ada 3 bilik, 2 bilik air. Lepas tu bila kita tambah dapur belakang as a additional cost VO, dia jadi 3 bilik, 4 bilik air. Rumah ni dia ada banyak bilik air sikit. Dekat master bedroom, dekat luar dan dekat kitchen, dekat dapur dia ada 2 bilik air. Okay, bagi saya nice lah, saya nampak okey lah dia punya restoran rumah ni. Okey tuan, so macam mana proses daripada tuan dan puan dia datang dekat office kami? Dia datang dan kita on the spot drawing kita buat pada masa itu. Kita punya team buat on the spot pada masa itu. Macam mana dari segi arrangement kami daripada datang ke office buat drawing sehinggalah pada hari ini arrangement kami adakah sangat smooth ke, ada masalah ke macam mana? Okey lah, tak ada masalah apa lah. Cuma tak ada masalah. Cuma mengikut jadual lah yang ni kan. Yes. Saya rasa 6 bulan dia bagi janji, alhamdulillah dia dalam 4 bulan. Maknanya dalam agreement kita ada agreement dalam 6 bulan. Ya, betul. Tapi siap lebih kurang 4 bulan. 4 bulan. 3 bulan plus lah. Ya. Okey, so kita ahead daripada schedule kita lah. Dan satu lagi dari segi pembiayaan, payment. So nombor satu, adakah tuan bayar melalui direct kepada kami ataupun melalui ada tempat lain, dan macam mana proses payment tu? Payment tu Kita bayar kepada peguam. Okey. Peguam, jadi peguam yang handle lah ni. Okey. Boleh. So maknanya dekat BBW ni kita akan lantik peguam. Peguam ni adalah dipanggil stakeholder di tengah-tengah lah, di antara tuan rumah dengan kontraktor. Kita ada peguam. So last sekali ada apakah saranan Encik Ibni kepada mana-mana orang yang nak membina rumah di luar sana? Apa saranan tuan based on pengalaman tuan bersama dengan kami lah? Yalah, saranan saya semoga BBW ni terus maju jaya. Dan lagi satu, sesiapa yang nak buat rumah, ini syarikat yang bagus yang boleh dipercayai lah. Okey, terima kasih. So dengan kata tuan rumah tadi, siapa-siapa yang nak bina rumah di area Selangor, Negeri Sembilan, dan kita pun dah masuk Pahang. Lepas tu kalau ada Rantau Panjang ke Meru ke mana-mana dekat area sini, InsyaAllah kami boleh bantu. Kalau tak ada masalah dari segi orang kata design rumah pun, BBW boleh bantu. Kita boleh buatkan 2D, 3D semua sekali. Jangan risau, benda tu berbayar ke free? Saya nak tanya tuan rumah lah. Free. Maknanya kita benda buat plan, kita buat 3D, kita buat, kalau boleh nak request video juga, benda tu free. Cuma kalau kita hire dekat orang luar 3-4 ribu juga benda tu. Yalah. So dekat BBW kita berikan secara percuma. Okay, thank you. Mock up kunci. Dan juga ini adalah full set kunci. Kita akan bagi macam satu buku, dan di dalam ni semua kunci ada spare key, dan kita akan serahkan kepada owner. Depan berpegang kunci. Dan juga kita ada sebagai hadiah sargastik kepada owner lah. Dia jenis potong. Bukan Cian Wah potong lah? Bukan. Dia kena tuan rumah potong. Iya ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim.